Hai, selamat datang ke episod kali ini. Anda bersama saya Azizam Saidina Othman. Hari ini kita akan bercakap tentang takaful penyakit kritikal. Adakah ianya penting untuk dimiliki? Apa pendapat Encik Hisham? Hai, ya, topik yang sangat relevan. Takaful penyakit kritikal sebenarnya memberikan perlindungan kewangan jika seseorang didiagnosis dengan penyakit yang sangat serius. Jadi, kalau kita tak ada perlindungan ni, kita mungkin terdedah kepada beban kewangan yang besar. Betul tu. Banyak orang mungkin tak sedar betapa pentingnya perlindungan ni. Sebagai contoh, jika seseorang menghidap kanser ataupun serangan jantung, kos rawatannya boleh jadi sangat tinggi. Takaful boleh membantu menampung sebahagian besar kos tersebut. Memang, selain itu ia juga membantu meringankan beban keluarga, kan? Kita tak mahu orang yang kita sayangi terpaksa menanggung kesulitan kewangan selain dari sudah melalui ujian kesihatan yang berat. Setuju. Ada juga yang berpendapat takaful penyakit kritikal ini tak perlu dimiliki kalau mereka sihat. Tapi kita tak tahu bila penyakit kritikal ni akan menyerang, jadi lebih baik kita bersedia dari awal, kan? Ya, tepat. Risiko penyakit kritikal ni boleh berlaku pada bila-bila masa, tanpa mengira umur atau gaya hidup. Dengan adanya takaful, kita boleh rasa lebih tenang sebab tahu kita sudah dilindungi. Ada juga orang yang ragu-ragu tentang kos bulanan takaful. Tapi kalau kita fikirkan jangka panjang, perlindungan ini sebenarnya boleh menjimatkan banyak wang jika berlaku sesuatu yang tak diingini. Betul. Malah ada juga yang boleh mendapat manfaat tambahan seperti perkhidmatan rawatan tambahan atau allowance harian. Jadi, bukan saja melindungi kita dari segi kewangan, tetapi memberi lebih banyak kemudahan. Jadi, boleh dikatakan bahawa memiliki takaful penyakit kritikal adalah satu langkah yang bijak. Ia bukan sahaja memberi perlindungan kewangan tetapi juga ketenangan minda. Tepat sekali. Pada akhirnya ia adalah tentang merancang untuk masa depan dan memastikan kita serta keluarga tidak terbeban dengan masalah kewangan jika berlaku penyakit kritikal. Jadi, apa pendapat anda? Adakah anda sudah mempertimbangkan untuk memilikinya? Syarikat kami tawarkan pelan takaful penyakit kritikal yang melindungi 68 jenis penyakit serius, kronik dan kritikal. Bagaimana untuk melanggan pelan takaful ini, Encik Hisham? Ya, pelanggan boleh datang ke pejabat agensi ataupun hubungi ejen takaful yang berdekatan atau boleh juga hubungi kami di talian 019-577-8008. Sangat mudah untuk dapatkan sebut harga ini